Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudara, saudara-saudari, dalam video pada kali ini kita hendak mengupas tadabbur tentang surah Yunus ayat 22 sehingga 25 yang menceritakan tentang kenderaan dan perumpamaan kehidupan di dunia ini. Kita cuba untuk dekatkan diri kita kepada Allah dan ingat di akhirat sekadar mana yang kita mampu. Kita doa mudah-mudahan kita tidak terlalu leka dengan godaan sama ada hasutan iblis, syaitan dan juga hawa nafsu, insya-Allah. Dalam ayat ini, saya teringat bahawa kita ada sebuah doa yang kita sentiasa membacanya tatkala kita hendak menaiki kenderaan, iaitu Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menggerakkan kenderaan ini dan sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan kepadanya lah kami semua akan kembali. Mungkin ada yang berfikiran bahawa apa kena mengena Allah dengan ciptaan kenderaan ini? Kita manusia yang buat kenderaan ini. Tetapi bila kita bayangkan sebuah analogi, iaitu seorang budak lelaki yang sedang bermain Lego, dia hendak membina sebuah istana Lego tersebut dan dia fikir bahawa dia lah yang mencipta istana Lego tersebut. Tetapi hakikatnya Lego tersebut diberikan oleh ayahnya. Ayahnya lah yang telah memberikan kuasa kepadanya untuk membina istana Lego tersebut, dan Lego itu sebenarnya diciptakan oleh kilang. Begitu juga kenderaan kita itu asalnya daripada hasil bumi, dan hasil bumi itu diciptakan dan disediakan oleh Allah. Kita cuma ambil dan design saja. Dan Allah juga yang telah memberi ilham kepada kita, iaitu dia menggunakan akal kepada kita dalam bina idea untuk mencipta kenderaan tersebut. Bagaimanakah sebuah benda itu boleh bergerak, membantu urusan kita dalam bergerak dari satu tempat ke satu tempat, yang ini berpandukan dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini, wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fi fulki wajarina bihim birihin tayyib wa farihu biha. Allah telah membuatkan kamu dapat bergerak di daratan dan di lautan sehingga kamu berada di dalam kapal. Kapal itu bergerak dengan angin yang baik dan kamu bergembira di dalamnya. Tetapi bila datangnya musibah, datangnya bala terhadap kenderaan yang kita telah gerakkan itu, kita cerita tadi bahawa asalnya kita macam kurang yakin bahawa Allah yang menggerakkan. Tetapi bila waktu bencana berlaku, umpamanya macam kita bawa kereta, hujan lebat turun sampai kita tak nampak pemandangan langsung, ataupun ada sebuah lori yang hampir hendak menghimpit kereta kita, barulah pada masa itu kita menyebut nama Allah, tak pertolongan kepada Allah. Kita hanya berancang tetapi Allah yang menentukan. Kita hanya memandu kereta tetapi yang menjamin keselamatan dan ataupun keberadaan kita itu tiba di lokasi yang dah dituju itu adalah Allah. Seperti sebuah pesawat yang dipandu oleh juruterbang yang berpengalaman dan berkemahiran banyak, tetapi dia sendiri tidak dapat menjamin bahawa pesawat yang dipandunya itu boleh tiba di lokasi yang dah dituju. Jadi manusia bila berada dalam kapal tersebut, datang badai dan gelombang dari penjuru berbagai tempat, da'awah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka berdoa sungguh-sungguh dan tulus, ya Tuhan, dikalau dikau selamatkan kami, maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tetapi bila Tuhan terselamatkan mereka ini kembali melakukan kezaliman. Maka Allah bagi tahu dalam ayat ini, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'u hayatid dunya. Kezaliman kalian itu adalah kesenangan tipu daya dunia yang sementara. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan kembali kepada kami dan kami akan khabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan itu. Kemudian Allah membawa satu perumpamaan tentang kehidupan dunia. Innama masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalaf bihi nabatul ardh. Kehidupan dunia ini ibarat seperti air yang turun dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada mimma yakulun nas wal an'am hatta iza akhazatil ardu fazuhrufaha wa zayyanat. Sampailah bumi itu dan berhias dengan gunung ganang dan lembah-lembah yang hijau. Wazanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Penguasanya menyangka bahawa mereka dapat menguasainya, mendapatkan hasil tanaman tersebut. Tetapi ataha amruna lailan aw nahara. Datang azab kami pada waktu malam ataupun siang. Faja'alna hasidan ka'alam taghna bil ams. Kami rosakkan tanaman-tanaman itu sampai seolah-olah tanaman itu tidak pernah ditumbuhkan, tidak pernah diciptakan. Macam kita hidup di atas muka bumi ini, kita daripada tak ada pada sekarang ada, dan kemudian kita akan tak ada, seolah-olah macam kita tidak pernah diciptakan sebelum ni. Dan begitu juga nikmat dunia. Ya doa ila daris salam, Allah menyeru kamu kepada syurga.
wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan beri petunjuk kepada mereka yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.